Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube saya. Hari ini saya akan review satu produk, iaitu solar spotlight. Iaitu spotlight yang menggunakan solar power. Ini adalah model daripada Jin nama JD. Antara yang saya rekomenkan untuk dibelilah. Bagi saya antara kualiti yang bukan yang terbaik, tapi antara yang terbaik juga Dan pada harga yang saya beli ni agak boleh diterima, boleh diterima harganya. Okey, jom kita open ni apa yang ada kotak ni. Sebelum ni saya dah pernah pakai, ni. Ini yang saya extra, yang saya belum pasang-pasang lagi. Saya dah beli lama dah sebenarnya, berapa bulan dah, cuma tak pasang-pasang lagi. Cuma saya dah pasang kat kebun saya. Setakat ini yang saya pakai brand ni JD Jinjin ni, saya dah pakai ada banyak juga dah 5-6 biji, 7 biji kat sini. Mula saya pakai dia yang saiz yang 20 watt ni Alhamdulillah dia bertahan sampai hari ni. Yang saya suka tu sebab dia mula saya harapkan dia lebih bertahan untuk setahun, dan Alhamdulillah dia dah berapa tahun dah. Yang mula-mula saya beli tu dah dekat 3 tahun masih fungsi. Yang bagusnya dia bertahan untuk 24, untuk satu malam tu, daripada maghrib tu sampai subuh masih menyala. Itu yang bagusnya. Itulah produk ni yang tadi yang saya boleh rekomenkan lah untuk dibeli nanti Kalau kita tengok kotak dia macam ni, kotak dia macam tu. Ini yang model lama, model yang lama juga dah ni. Sekarang ni ada model baru dah. Okey. Dia datang dengan ni, dengan solar panel ni. Solar panel pun tengok besar. Ini model ni ialah 8860L. Ini adalah model 60 watt. Okey. Apa yang ada dalam ni dia bagi adalah dia ada ni. Dia ada manual dia macam ni. Okey, dia ada model dia dari 25, ada 40, 60, 80. Ni berapa? 120, 130, 150 watt. Dia punya watt lah. Okey, dia punya manual dia. Pun ada bagi bateri dengan skru untuk ikat. Kita skrukan pada dinding lah. Okey. Ikat sekejap. Kita tepikan dulu panel dulu Panel sekejap. Kita buka apa lagi dalam ni. Ini solar dia lah ni. Okey, solar dia. Jatuh. Apa ni pula tadi? Dia punya ni remote control. Okey, apa yang ada dalam ni? Kita buka. Ini rupa dia. JD 8860L. Kita tengok sini dia dah IP67. Tahan hujan. InsyaAllah debu hujan boleh, jangan masuk dalam laut, masuk dalam air, banjir habis lah. Setakat hujan boleh lah. Dia punya belakang dia macam tu. Jadi ini tak silap adalah tak silap besi ni. Belakang ni besi. Itu dia punya belakang untuk pasang kabel dia. Kabel daripada solar tu masuk kat sini. Di belakang tu macam tu. Dia ada pemegang ni. Part pemegang dia ni kita akan ikat kat dinding ke apa. Punya rupa gitu. Rupa lagi tu. Dia macam tu. Ini dia punya indikator bila kita cas dia. Untuk indikator bateri lah. Kita cas dia akan tunjuk dah penuh ke, ataupun kita discharge untuk malam tu dah akan kurang ke, macam tu. Ini bawah ni, ini itulah untuk indikator bateri. Bawah ni untuk remote control IR. Okey. Ni rupanya 60 watt. Jadi 8860L. Boleh on. Walaupun saya simpan ni tak pakai, saya terbiar je tepi lemari, tepi bilik tu. Dekat rasa ada setengah tahun dah. Dia on tengok. Boleh on lagi. Bateri dia bagus masuk dia. Masih full charge bateri dia. Full charge. Walaupun saya tak pasang-pasang dia. Okey, sebenarnya kalau tengok pada remote ni. Remote ni ada kita boleh on off, auto. Tadi on off tu manual Dia manual macam ni, tengok dia full charge. Walaupun dah berapa bulan, setengah tahun je saya tak pasang. Sebab saya tak tahu nak pasang kat mana. Saya biar dulu. Okey, dia ada button on off, auto. Auto ni dia akan auto. Dia ketika auto ni bila malam dia nyala sendiri lah. Pagi dia charge. On off ni kalau kita nak manual kan dia, on manual. Okey, faham. Lepas tu kita ada timing 3 jam ke 6 jam untuk tu. Maksudnya 3 jam dia hidup, lepas tu dia mati. Atau 5 jam dia hidup, lepas tu dia mati. Macam tu timing dia. Okey. Saya tak jangka pun bateri dia masih ada. Saya ingat ke bateri dia dah kong terus, kena charge dulu. Tapi alhamdulillah hidup.
JD8860L. Antara yang tu, dia sebenarnya ada warna putih dan warna orange, warna kuning. Dulu saya pernah dapat stok warna kuning. Lepas tu habis tu tak ada dah. Saya beli kat Shopee tu memang kebanyakan semua warna putih untuk brand ni. Warna kuning dah payah dapat, warna orange kuning tu payah dapat. Okey, sekarang ni saya nak open dia punya solar panel ya. Solar panel dia tak ada nak kejap. Solar panel tu agak besar. Okey, kita ambil solar panel dia ni. Solar panel ni. Ini bukan kaling-kaling punya saiz yang besar saiz dia. Ini baru betul solar panel. Kalau yang murah-murah tu kalau tengok kan, kadang-kadang kalau kita beli online kat Shopee kalau Lazada, kadang-kadang tu harga dia murah. Dia tulis 100 watt. Harga baru RM50, RM60, 100 watt. Tapi lampu dia bila pasang malam malap. Lepas tu tak sampai tengah malam dah padam. Bateri dia tak kuat, lepas tu dia punya watt, power tu kelentong je sebenarnya. Banyak kalau yang harga murah-murah tu tak ada brand tu, memang kebanyakannya kelentong lebih. Kata 100 watt lah, 1000 watt lah. Tapi bila pakai, performa dia hancur ke laut. Tapi untuk brand JD ni, JD ni saya boleh recommendkan. Cuma baru sebulan 2 ni saya ada tengok kat Shopee pun, JD ni ada keluaran yang murah. Saya tak tahu itu original ke tak original. Sebab kalau yang murah-murah tu saya rasa itu pun ada masalah juga. Mungkin keluaran yang JD ni, brand JD ni nak keluarkan harga murah, mungkin dia yang itu kurang bagus lah. Yang model baru, ada yang murah tu banyakkan model baru. Model lama macam ni, yang model ni macam 860 ni, InsyaAllah saya boleh recommend. Yang baru tu, yang murah-murah tu saya tak boleh jamin lah. Kita buka ini. Tengok pula macam mana. Okay, dia punya solar, dia punya wire dia. Wire ni di belakang ni kita akan connect lah kepada belakang lampu solar tu. Nanti tunjuk. Okay, tengok sini. Dia punya saiz besar mana tengok solar. Ini 60 watt punya tau, 60 watt punya. Okey, tak tengok sini tulis. Tengok apa dia tulis ni. Saiz apa benda, spek dia. Maximum power max dia 20 watt, voltage max dia 6 volt, 36 am, 7.2 open circuit, short circuit dia semua tulis semua. Ini untuk yang saiz 60 watt. Cuba bandingkan ada yang solar panel yang lain, solar panel ke solar spotlight yang lain tu tulis 100 watt, 200 watt, 500 watt. Dah lah tulis 500 watt power lah kononnya, tapi solar panel dia kecil. Ini 60 watt je tapi solar panel gedabak besar. Dabak besar tak saiz dia. Boleh bubuh berapa tangan ni? 1, 2, 3. 3 jengkal. 1, 2, 3 jengkal. 1 jengkal, 3 kali 2 jengkal. Apa kebaikan solar panel besar ni? Sebab apa perlukan solar panel besar? Dia akan cas bateri tu dengan lebih cepat. Dia akan menghasilkan current yang besar, voltage yang lebih baik dan stable. Dia akan cas bateri spotlight ni dengan lebih cepat. Untuk full charge. Itu yang penting solar panel besar ni. Sebab tu saya recommendkan beli yang ni. Walaupun dia agak mahal sedikit, bukanlah mahal sangat, cuma agak mahal sedikit, tapi ada kualiti. Itu yang penting sebab kita nak pakai lama. Kalau tuan-tuan puan-puan nak beli murah tak tahan lama, saya tak ada masalah pun. Tapi itulah, kalau untuk tahan lama, untuk pasang kat kebun ke kat rumah, kita nak tahan. Saya sebab kat kebun tu ada satu, kat kebun saya tu ada satu spotlight yang saya beli tahun bila dah, lama dah. Sebenarnya yang brand ni mula-mula beli tu adik saya yang beli. Lepas tu dia pasang, saya tengok sekarang ni dah 5 tahun tak silap. 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun lampu tu masih menyala. Kalau tuan-tuan beli yang murah tu, yang harga RM30-40 tu, yang kata power tu, saya jamin tak sampai setahun dia dah malap, bateri dia tak kuat. Lepas tu lama-lama terus tak hidup. Untuk brand JD ni, untuk yang model ni lah, model yang bukan lama juga, bukan baru juga, tapi ini yang model ni yang ada besar punya saiz solar panel ni, saya recommendkan. InsyaAllah saya bertahan lama. Okey, untuk pasangkan dia, saya tunjukkan. Ini solar panel kan, kita akan menghadapkan pada tu lah, menghadapkan pada matahari tu. Dia bagi ni dengan dia ada kaki dia. Saya lupa nak tunjuk kaki dia. Alamak. Okey, kaki kurang lah, ada kaki dia ni. Okey, kaki dia ni kita akan ikatkan kat tepi ni. Nampak ni ada lubang kan? Kalau boleh nampak lubang tu, kita ikat kat macam ni. Lukan dia macam ni yang belakang. Okey, patut kita ikat lah kat atas atap ke, kat tepi dinding yang sesuai kat rumah, tempat kita nak pasang tu, kat rumah kita ke, kat kebun kita ke, pakai ikat gitu. Skru ni ada bagi ya, skru tadi tu kan, satu set tu skru bagi dah ni. Wah, satu set ni dah ni. Okey, boleh ya? Aku nak tunjukkan. Okey, untuk connection kita nak pasangkan
solar panel ni dengan spotlight tu mudah je. Saya pusingkan dulu tunjukkan. Wire ni pun alhamdulillah panjang sebenarnya. Wire ni pun panjang untuk kita pakai berapa meter lah. Saya pun tak apa ingat lah, rasa ada 3 meter ke 5 meter tu. Nanti saya tengok balik spek dekat kedai Shopee tu. Okey, tu pasangkan je. Dia punya konektor dia macam ni kan. Kita masukkan je kat lubang dia ni, belakang ni. Okey, dia punya design wire kabel ni pun sebenarnya dah waterproof. Untuk waterproof, lepas tu ada lock je ni, lepas tu ada ring kat sini. Ada ring merah ni, nampak? Dia ada ring merah kan. Fokus. Ada ring merah, lepas tu ada lock ni. Kita masukkan je ni. Dia dah ada, kita tak salah pasang sebab dia ada design dia tu memang ngangam untuk pasang tu. Dah ada line dia tu, kita masuk je line dia tu. Kalau dia takkan masuk kalau kita tak line yang betul. Kita masuk itu ada line dia tu, sebab ada line dia tu kan. Kita masukkan je. Masukkan dia, duduk dulu. Masuknya tu. Masuk je tu kan. Dah masuk itu kita lock je. Lock tu sekarang kita pun pasang je lah dia akan kedudukan dia macam tu kan, ada macam tu kan kedudukan dia. Lepas tu kita lock, kita ikat lah kat mana-mana kita nak ikat, kat garaj kita ke, kat pondok kita ke, kat mana-mana. Macam tu lah rupa dia. Okey, saya rasa itulah saya nak tunjuk. Saya nak bagi tunjuk balik apa yang kita dapat. Kita akan dapat solar panel ni. Okey, kita akan lampu spotlight dia. Lepas tu kita akan dapat dia punya controller ni, dan kita akan dapat dia punya ni lah, bateri dengan dia punya lock semua ni, skru dinding, skru ni lah, dan ada manual dia macam ni. Okey, manual dia. Okey, bagi saya lah, yang testimoni yang saya boleh cakap, untuk brand JD ni antara yang saya boleh recommendedkan lah. Terutamanya model ni JD 8860, ataupun tengok pada kertas manual ni. Kalau nak beli, dia agak mahal. Macam ini, tak silap saya beli, bukanlah mahal sangat, cuma saya beli ni pada harga yang untuk 60 watt ni. Time tu saya beli harga dia adalah RM150. Untuk semua ni termasuk hantaran. Memang kedengaran agak mahal berbanding dengan lampu solar spotlight lain yang mungkin ada yang harga RM50-60 tu. Cuma lagi segi ketahanan, saya boleh jamin ni ketahanan dia. Lepas tu kalau abang-abang kakak nak beli brand solar panel, beli yang saya boleh recommend untuk yang model ni, JD 882540, sebab saya dah pakai 25, dah ada pakai yang JD 10, saya pernah pakai 40, 60. Ini saya boleh, yang paling tinggi saya beli JD 60 yang ni lah. Bagi saya dah 60 ni pun dah cukup terang lah. Dari keterangan, alhamdulillah okey. Untuk 60 watt ni, kalau kita bandingkan 60 watt yang lain tu, dia antara yang paling terang. Saya kata 60 watt ya, bukan yang untuk saiz ni lah. Dari segi ketahanan. Kalau tengok pada solar panel ni, tengok solar panel ni, saiz dia. Berapa saiz ni? Dua kali ganda lebih saiz permukaan ni masuk solar panel ni. Besar dia daripada spotlight tu sendiri. Sebab apa belum solar panel besar, supaya dia dapat cas bateri di dalam ni. Cas bateri tu dengan lebih cepat, dan lebih cepat dan cepat penuh. Itu fungsi solar panel tu besar. Itu fungsi dia. Dan bila solar penuh, jaminan untuk dia pakai, untuk dia berfungsi daripada petang tu, start tak ada cahaya matahari dalam pukul 7 sampai pukul 5 pagi, 6 pagi, 7 pagi tu, saya boleh cakap memang dia akan berjalan sampai pagi. Malahan bila siang tu dia start charge tu, bateri tu masih ada lagi untuk dia pakai. Masuk dia charge tu, masuk dia belum flat habis, dia ada lagi 2 bar. Apa bagusnya ada 2 bar tu? Ialah bila ada 2 bar tu, contohnya hari esoknya dia nak charge kan, mungkin hari tu cuaca yang kurang baik, cuaca mendung, dia tak boleh nak charge penuh kan. Dia tak boleh lah charge power nak penuh, power cahaya matahari untuk charge tu dia tak perlukan banyak, sebab dia dah ada lagi 2 bar. Maksud dia perlukan 3 bar lagi untuk di charge. Maksudnya masih dapat full charge, walaupun adakah cuba untuk full charge walaupun cuaca itu kurang baik. Maksudnya itu bagus dia. Itu perlunya solar panel besar, dia akan charge dengan penuh dengan cepat. Kalau solar panel tu kecil, memanglah lambat charge. Lepas tu malam pula bateri pula tak kuat. Kalau yang murah-murah solar panel yang murah tu, yang apa spotlight, yang solar spotlight, solar panel, solar spotlight tu yang jenis murah, lepas tu
solar panel pula jenis kecil. Tak sampai pukul 10, pukul 11 dah padam dah api dia. Itu kelemahan dia. Cuma yang ni saya boleh recommend dia. Antara brand yang bagus dan model yang bagus. JD ni adalah sekatan pada Jinjin brand China. Tapi yang boleh diterima pakai lah. Okey. Tapi saya bagi tahu model yang ni saja ya. Model yang ni yang saya biasa pakai testimoni untuk model ni. Dia ada model yang baru. Kalau tengok JD ni ada yang keluar, kalau kat Shopee tu dia ada keluar model yang baru yang lebih murah. Tapi saya tak yakin yang model baru yang lebih murah tu sama ada original JD atau tak. Saya rasa kalau yang murah-murah tu dia punya panel solar pun kecil, rasanya macam sama juga yang lain-lain yang murah-murah brand lain tu yang tak ada kualiti. Jadi saya boleh recommend beli yang brand ni dan model yang macam yang saya tunjuk ni lah, JD 8860L, 8840, 8825, 8810. Itu yang saya boleh recommend. Jadi saya tak adalah nak buat video untuk cara pasang dia, sebab saya pun bulan nak pasang lagi. Cuma saya akan datang pun nak pasang. Masa ni saya tak tahu nak pasang mana lagi. Cuma kalau ada update video ni, saya akan tunjuk yang mana yang saya dah pasang. Kalau saya ada masa lah, saya nak kena panjat bumbung jugalah, tunjuk balik kalau saya nak tunjuk yang dah saya pasang tu. Sebab saya pasang tu banyak juga. Ada dua putih yang saiz ni lah, 60 watt ni. Ada dua putih, ada dua warna oren, ada satu yang belakang tu ada yang 10 watt satu, ada dua dia 10 watt. Lepas tu kat kandang tu ada 25 watt. Lepas tu ada banyak saja. Tak sampai 10 tapi banyak lah saya pasang. Dan saya tahu kualiti dia memang macam gini terbaik. Saya boleh recommend ni. Jadi untuk kali ini sajalah video yang saya nak bagikan. Jikalau tuan-tuan nak cuba solar spotlight ni, yang boleh cas pakai solar spotlight ni, boleh cuba brand ni. Kalau untuk dapatkan kualiti yang baik lah, saya letakkan link Shopee dan Lazada di video description di bawah. Boleh tekan link tu, dia akan terus ke kedai yang saya recommend lah. Okey. Jadi itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah datang ke channel YouTube saya. Kalau ada kelebihan masa, bolehlah tengok video saya yang lain. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Lupa pula saya nak tunjuk saiz dia tu. Saiz dia panjang dia punya tu, punya body tu ya. Cermin tu dia kurang 24 itulah sentimeter. Tinggi atau lebar ni lebih kurang 28,5 cm. Okey, untuk body lah. Untuk lampu dia ni sini, dia punya panel lampu ni lebar ni adalah lebih kurang 21 cm kali. Untuk lebar lampu dia 13,5 cm. Macam tu. Dia punya saiz tu lah. Dia punya tebal ke atas ke bawah pula lebih kurang 9 cm lah tebal dia dari atas ke bawah. Okey. Saya update sikit untuk saiz panel dia pula. Panel dia. Saiz panel dia daripada situ ke hujung ni, panel solar. Panel solar adalah selebar setinggi 34 cm. Untuk lebar dia ni pula, lebar dia ni lebih kurang 50 cm. 50 cm lebih kurang nak dekat 2 kaki jugalah. Lebih kurang sekaki setengah lebih sikit. Lepas tu dia punya ni lebih kurang sekaki lebih sikit. Itulah saiz panel dia ya.